Saya kan semua players kalau bab tak datang training ni, satu benda yang paling senang sangat awak nak buat, tahu apa dia? Cipta alasan lah. Kan? Macam-macam alasan you boleh cipta. Penat lah, hujan lah, tak ada transport lah, kaki sakit lah, nak pergi kenduri lah. Semua itu alasan yang senang dicipta. In fact, minda kita ni memang pakar dalam create alasan supaya kita sentiasa duduk dalam zon selesa. Tapi awak akan tanya diri awak sendiri, alasan tu boleh bawa awak ke mana? Adakah alasan tu boleh buat awak improve atas padang, ataupun adakah alasan tu meningkatkan stamina awak? Awak jawapan dia definitely no. No. Ia tak akan berlaku macam tu. Because dalam bola sepak dan dalam kehidupan awak, bukan bola sepak, dalam kehidupan awak cuma ada dua pilihan saja. Sama ada you nak result ataupun you bagi excuses, you bagi alasan. Kalau awak tak boleh ada kedua-duanya sekali tau. Kalau awak tak datang training, awak mungkin rasa lega sekejap lah. Sebab apa? Sebab boleh rehat lah, boleh main phone lah. Tapi awak kena sedar yang apa yang awak buat tu sebenarnya betul ataupun salah. Bila awak buat cipta alasan kan, you cipta alasan, you sebenarnya tengah menipu diri you sendiri. You nafikan potensi yang ada dalam diri awak. Awak biarkan kawan-kawan awak berpeluh dekat padang, sementara awak pilih zon selesa, lepak dekat rumah, jalan mudah. Dan akhir sekali bila hari game, awak tak boleh main. Itu hakikat sebenarnya. Because game hanya boleh di-execute kalau you improve yourself dalam training. Dalam game mulalah blur lah, tak tahu nak buat apalah, first touch ke laut, passing tak sampai, ball watching, semua tu akan berlaku dengan sendirinya bila you mencipta alasan untuk tak datang training ataupun tak buat training sendiri. Macam saya selalu beritahu kat player saya, apa awak buat hari Isnin sampai hari Jumaat? Hari Isnin sampai hari Jumaat you tak buat apa-apa, maknanya itulah yang you present. Oh, ni lah coach, tu lah coach. Itu hanya alasan yang you all cipta. Okay? Sebab macam saya kata tadi, alasan sangat senang dicipta. Lagi satu, kalau awak tak datang training, macam mana awak nak execute plan yang coach dah buat? Contoh, bila coach kata the attacking mesti berlaku dalam masa 8 saat. Tapi kalau orang yang tak datang, yang tak faham tentang konsep 8 saat ni, dia akan mainlah bola tu. Orang yang faham, dia dah mula mencipta ruang, membuat pergerakan supaya dapat execute attacking within 8 second. So, apa jadi kemudian? Yang ni tak puas hati lah. Aku dah buat larian, kau tak hantar. Jadi mula. You know, benda-benda macam ni akan berlaku. Sebab apa? Sebab you tak faham apa benda yang dibuat dalam latihan dan apa yang perlu di-execute dalam padang. Sebab tu, jangan cari alasan. Saya nak awak jujur, okay? Be honest with yourself. Lepas ni, tolonglah, sebelum buka mulut nak bagi alasan dekat your coach ataupun your parents, tanya diri sendiri, ini alasan ataupun benda ni betul-betul berlaku. Kalau awak betul-betul nak berjaya, you will find ways. Kalau awak tak nak, awak akan cari alasan. Orang yang berjaya ni bukan mereka tak penat, mereka penat. Bukan mereka tak stres, mereka stres sebab mereka still show up. Bukan mereka tak sibuk, tapi mereka uruskan masa mereka. Sebab mereka tahu, setiap kali mereka boleh kalahkan alasan-alasan, mereka sebenarnya tengah membina karakter sebagai seorang yang berjaya. Karakter sebagai seorang juara. Jadi pilihan dekat tangan you all players. You nak jadi pemain yang penuh dengan cerita kenapa saya tak boleh, ataupun awak nak jadi orang yang nampak hasilnya kat padang. So buang semua alasan tu dalam tong sampah. Kita datang padang, kita buat kerja, kita buat extra work, kita training sendiri extra. You know, that's only the way kalau you nak betul-betul berjaya. Kalau player famous ni kan, kita ambil contoh Lamine Yamal yang korang duk tiru seluar londeh ke belakang tu. Jangan tiru seluar londeh tu, tengok attitude dia dalam belajar dan juga manage waktu belajar dia, waktu training and main bola. Dekat Euro, semua orang dah viral cerita dia, study and then datang training untuk main dekat Euro. Ronaldo, Messi, mereka mempunyai semua benda sebagai seorang main bola, kejuaraan lah apa semua tu. Tapi mereka training macam mereka tak ada apa-apa. You know? Ambil contoh orang berjaya ni. No excuses, keep focus and just do it. Okay player? Assalamualaikum.